Okay, sahabat. Mak ambil daging. Tengok sahabat daging ni lembut. Okay, kita ambil kuah ni. Kita gaul dengan nasi. Masya Allah. Ya Allah. Kecuali dia. Bismillah. Masuk. Ya. Raya Haji dah nak dekat ni. Kalau dapat daging, biasa masuk masak apa? Raya Haji. Menu Raya Haji lah. Mana daging dia? Ni. Oh, awal dah ada daging. Yalah. Oh, jadi Pak Su nak masuk masak menu yang biasa kita buat Raya Haji nantilah. Ni secret recipe tau. Aduh, tapi tak apa. Mak Su kongsikan resipi rahsia daripada Mak Su. Versi paling mudah. Sesuai dijadikan untuk Raya Haji. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi. Raya Haji dah nak dekat dah. Lagi seminggu macam tu je. Jadi Mak Sila nak kongsikan satu resipi rahsia. Resipi yang sangat mudah. Bahan tak banyak, tak perlu nak susah-susah kau panjat Gunung Kinabalu ke apa, tak payah. Sangat mudah je resipi ni, versi yang paling mudah Mak Su kongsikan. Mak Sila nak kongsikan resipi daging masak hitam Mak Su Ilastyle. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan dikisar, Mak Su gunakan 5 biji bawang besar merah, 7 ulas bawang putih dalam 4 inci halia. Lepas tu bahan paling bahan rahsia dia, Mak Su letak 5 biji macam tu buah keras. Bahan ni semua kita kisar jadi macam ni. Okey, lepas tu Mak Su kisar 1 genggam cili kering. Okey, untuk bahan perap daging, Mak Su menggunakan 2 sudu serbuk ketumbar, 2 sudu serbuk jintan putih. Lepas tu kicap pekat serta kicap manis, dan bahan tumisan dia Mak Su menggunakan 4 sekawan daun pandan dan 5 batang serai yang telah diketuk. Okey, untuk bahan seterusnya Mak Su menggunakan 100 gram kerisi ataupun 1 paket kecil tu. Bawang goreng, ni bahan penyedap dia serta bahan perasa dia lah. Mak Su guna gula merah secukup rasa, garam dan sedikit asam keping. Okey, tanpa berlengahkan masa, jom kita start masak. Let's go! Okey sahabat, step pertama yang kita perlu buat, kita kena perap dulu daging ni. Okey, kita masukkan yang ni. Serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, kicap pekat. Dalam 1 sudu atau 2 sudu macam tu. Okey, lepas tu kita masukkan kicap manis. Bismillah. Okey, lepas tu kita gaus sebati. Sebab apa kita letak rempah ni, supaya kita punya daging masak hitam ni, dia tak rasalah macam masak kicap. Ada orang dia tak letak. Daging masak hitam ni dia banyak sangat versi. Tapi ni versi yang paling mudah. Yang daripada Mak Su lah. Okey. Sahabat wajib cuba dekat rumah. InsyaAllah sedap. Makan dengan nasi minyak ke, ketupat ke, nasi impit memang padu. Okey sahabat, Mak Su lupa nak bagi tahu, Mak Su guna daging ni sebanyak 1,5 kilo. Lepas tu kita perap daging ni supaya rempah dan kicap dan bahan-bahan ni semua serap lah masuk dalam daging tu, sekurangnya setengah jam. Kalau lagi lama lagi bagus, lagi baik. Okey sahabat, sementara kita nak tunggu daging tu diperap, kita boleh start dah tumis dia punya bahan tu. Mak Su masukkan daun pandan, serai dengan 4 sekawan. Bismillah. Pastikan masuk 4 sekawan sahabat, jangan 3 sekawan. Kalau 3 sekawan tu takut dia left group dah tu seorang lagi tu. Pastikan cukup 4 sekawan Okey, kita tumis hingga dia aroma dia naik tau sahabat. Bagi dia naik wangi dulu, aroma serai dan daun pandan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita masukkan bahan yang dikisar ni. Bismillah. Bawang merah, bawang putih, halia. Dan bahan rahsia Mak Su tu, jangan lupa masukkan buah keras. Dia melemakkan lagi kita punya daging masak hitam ni. Cuba okey sahabat. Yang tak biasa letak, boleh cuba letak. InsyaAllah sedap. Okey, yang ni kita tumis sehingga dia naik bau ataupun sedikit keperangan. Okey sahabat, ni dia punya bahan kisar tadi dah terbit minyak dah, dia dah naik bau dah, dia punya air tu dah reduce. Reduce kau. Mak speaking hari ni. Okey, kita bolehlah masukkan cili kering kisar ni. Mak Su bagi sukatan. Okey, Mak Su masukkan 1 sendok, 2 sendok macam tu. Okey, ni Mak Su kisar cili kering tu 1 genggam. Ambil cili kering tu
Satu genggam macam tu, kisar. Okey sahabat, lepas tu kita tumislah sehingga dia pecah minyak. Okey? Pastikan betul-betul pecah minyak Barulah sedap kita punya daging masak hitam ni. Okey sahabat, ni apa? Bahan kisar, bahan tumisan kita semua dah pecah minyak. Tengok cili dia dah pecah minyak elok. Okey, dah masak dah. Jadi boleh dah kita masuk daging yang kita perak tadi. Bismillah. Ni maksud perak sejam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, daging ni 1,5 kilo. Kalau sukatan maksud bagi ni nak buat 2 kilo pun boleh lagi sahabat. Okey sahabat, maksud masukkan sedikit air. Okey, untuk empukkan, untuk apa? Mempercepatkan proses empuk daging ni. Kalau sahabat ada biji kurma ke apa boleh masuk untuk mempercepatkan lembut lah. Lepas tu ada juga petua letak apa? Sudu kan? Boleh letak sudu. Tak ada masalah. Macam ni maksud guna daging bahagian yang dia tak liat. Dia bahagian isi je kan. Jadi dia cepat sikit empuk lah. Okey sahabat. Daging ni dia dah empuk dah. Dia dah lembut dah. Maksud nak masukkan apa tu? Asam keping. Okey. Kita gaus sebati. Okey. Lepas tu maksud masukkan kicap. Kita kena tambah lagi kicap. Supaya dia lebih gelap. Nama pun daging masak hitam kan. Dia kena hitam lah. Kalau dia warna merah tu daging masak merah. Okey, kita masukkan kicap manis. Lepas tu masukkan sikit lagi kicap pekat. Barulah hitam dia tu berkilat sahabat. Daging masak hitam berkilat. Okey, kita gaus sebati. Masya Allah. Ni belum masuk lagi bahan perasa ni sahabat. Dah nampak sedap dah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita punya daging masak hitam ni bila dah cukup gelap dah. Macam bagi maksud dah okey dah macam ni. Maksud nak masukkan kerisik. Kerisik ni 100 gram je. Yang satu paket kecil tu. Okey, lepas tu maksud masukkan bahan perasa lah. Secukup rasa, gula merah dan sedikit garam Maksud dah tak letak gula putih sebab maksud guna gula merah tu. Nak letak gula Melaka boleh, gula kabung boleh, tak kisah. Okey, maksud nak gaus bati. Kena gaul sahabat. Kalau tak gaul takkan nak biar kopi tu je kan. Jadi kita gaul bagi dia sebati. Sedapnya ni. Okey sahabat. Tengok ni Masya Allah. Sedapnya. Okey ni bahan terakhir. Masukkan bawang goreng. Sahabat wajib letak Kalau tak letak dia kurang sedap. Inilah salah satu bahan yang rahsia bagi dia lagi sedap. Bawang goreng. Tengok sahabat warna dia. Berkilat naik minyak cantik. Ya Allah. Sedap ni. Okey sahabat. Semua bahan-bahan dah sebati dah letak dalam ni. Jadi time to rasa. Okey, maksud nak ambil sikit. Panas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Fight. Secukup rasa, manis, masin. Ada rasa rempah dia. Memang padu. Sahabat wajib cuba, okey? Okey sahabat, tengok ni Masya Allah. Daging hitam maksud. Hitam berkilat, naik minyak cantik. Sahabat wajib cuba kat rumah, okey? Ni rahsia maksud dengan korang je tau. Jangan bagi tahu orang lain. Kita dua je tengok sahabat, makan dengan nasi minyak, dengan nasi impit ketupat, raya haji nanti. Memang terangkat sahabat. Okey sahabat, tengok ni Masya Allah. Cantik berkilat. Masya Allah. Tengok ni. Pekat elok, bersalut elok daging dengan kuah. Alhamdulillah, daging masak hitam Mak Sila Style sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, Mak punya daging masak hitam dah siap. Jom kita hidangkan. Bismillah. Okey sahabat, maksud nak hiaskan dengan sedikit daun ketumbar. Dan cili merah hiasan ni.
Siap. Alhamdulillah, daging masak hitam Mak Su dah siap. Jom kita makan, sahabat. Let's go. Okey, sahabat. Jom kita makan. Hari ni Mak Su makan dengan nasi putih je. Daging masak hitam ni kalau dia sesuai lah kalau kita gandingkan nasi yang berperisa. Macam nasi minyak, nasi biryani, nasi tomato sesuai lah. Kalau daging masak hitam ni nak makan dengan lemang pun sedap. Tapi hari ni Mak Su makan dengan nasi putih je. Okey, jom sahabat kita makan sebab cuaca pun dah gelap dah nak maghrib. Okey sahabat, Mak Su nak ambil daging. Sayang lah pula Mak Su nak ambil ni. Tengok dia punya bunga tu cantik. Pak Su yang buat tu. Jom kita rasa. Okey sahabat, sahabat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia, ya Allah, dah macam kenuri. Sedap. Suapan pertama sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. So cukup rasa. Ada rasa rempah dia manis, masin. Lepas tu ada rasa lemak. Lemak daripada apa? Daripada bahan rasa yang Mak Su kongsi tu lah. Memang padu. Okay, sahabat, Mak Su ambil daging. Tengok sahabat, daging ni lembut. Okay, kita ambil kuah ni. Kita gaul dengan nasi. Masya Allah. Ya Allah, kecuali dia. Bismillah. Masya Allah, padu. Okay, sahabat, jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi ni, okay? Dan jangan lupa letak bahan rasa yang Mak Su kongsi tadi tu. InsyaAllah sedap. Ada daging raya haji nanti kan. Cuba menu ni. InsyaAllah puas hati. Tetamu mesti bertambah. Memang sedap menu ni. Okay, sahabat, suapan terakhir. Jangan lupa cuba tau. Menu yang sangat mudah. Menu orang-orang lama. Bismillah. Suapan terakhir. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Terima kasih juga buat sahabat yang selalu support Mak Su, yang selalu komen yang positif. Mak Su sangat hargai. Okey sahabat, jangan skip iklan video Mak Su nak tanda support Mak Su. Okey sahabat, kalau nak Mak Su masak apa lagi untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah, okey. Sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul. Dan paling penting sekali, jangan lupa tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video-video Mak Su yang terbaru, okey. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.